Takkan team leader tak reti nak rekod data performance team? Nampak tak dekat belakang ni? Sales drop. Okey, team leader semua share dengan saya data performance team korang untuk tahun ni. Kenapa? Takkan team leader tak reti nak rekod data performance team? Mamat ni body pancing ke? Tak pernah nampak masuk office awal tapi attendance cantik. Alamak, tarikh gaji esok. Tapi esok aku nak pergi bercuti. Takkan nak kena tunggu Isnin baru boleh bagi gaji? Mau mengamuk budak-budak ni nanti. Alamak, ada staff minta cuti dan claim. Tapi aku dekat luar ni. Macam mana? Staff-staff aku ni dah dapat ke tak memo yang aku hantar dekat WhatsApp pasal meeting kita ni Tak ada respon pun. Bos, nak minta gaji awal sikit boleh tak? Nak bayar sewa lah. Aduh, ada staff nak gaji advance pula. Macam mana Kalau bagi, risau terabur pula payroll bulan depan ni. Kalau tak bagi, risau mogok pula. Bos. Ada orang pingsan dekat bawah. Alamak, Cepatlah bos. Ada orang pingsan ni. pingsan pula dah. Bos, cepat. Buka lah. Macam ni je. Alamak, mana sampai budak ni pula? Ambulans dah tunggu dah tu. Apa dah nama dia? Syed Sulaiman kot. Sekejap bos. Maz, Ya bos, ada panggil saya ke? tolong arrangekan meeting saya dengan team leader esok. Saya nak bincang berkenaan performance team dan sales juta-juta. Esok team leader IT cuti bos. Cuti? Okey. Lusa? Lusa team leader sales cuti bos. Cuti juga? Okey, tulat. Bulat team leader marketing cuti bos. Aduh, setiap kali hujung bulan pening. Setiap kali hujung bulan sakit kepala. Mau sampai malam nak kira satu-satu OT staff ni. Ini lagi satu yang duk tukar-tukar jadual shift pula ni. Apa pasal? Serabut lah. Korang dah nampak kan masalah-masalah tadi? Aku tak nak korang hadapi masalah yang sama aku hadap. Aku nak korang guna My Syarikat sekarang demi masa depan syarikat. My Syarikat merupakan sistem pengurusan HR terbaik di Malaysia setakat hari ini. Nak dapat macam mana? Tekan learn more di bawah.